Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, pagi-pagi ayam pun dah berkokok. Ayam adik aku kat luar tu. Hai. Baik, kita tengok gol kejap. Tengok gol. Gol ni sebenarnya aku ambil sell tau sebenarnya. Tapi dah lambat. Dah lambat aku ambil sell lah. Aku sepatutnya ambil sell aku, tapi dah lambat. Dah lambat sebab apa aku ambil sell ni? Tengok. Cek balik. Okey, kalau kau tengok dekat sini kawasan ni, ini QML tau. Di manakah confirmation? Confirmation sebab dia aku tengok dekat dalam M30. M30 kat mana? Ada semalam aku tengok dah. M15. Tengok. Di sini fake out ni. Ini adalah fake out R1 R2. Dalam sini ada R1 R2 tapi dia dah jadi lain lah sekarang ni. Dia main-main kat sini takut ni takut jadi sebenarnya dia jadi kawasan boleh jadi akan jadi buy tau. Sebab apa ini dah jadi dia dah breakout lah. Kalau bagi aku ni dah breakout lah. Lepas tu price datang balik tembus. Cuba nak tembus 2-3 kali tapi tak berjaya. Tetapi kat sini dia dah jadi support yang banyak. Dia macam fake out jugalah. S1, S2, S3, S4, macam tu lebih kurang. Aku tulis saja. Dia dah jadi banyak kat sini. So takut jadi macam ni. Dia test lagi sekali. Kali keempat ke kali ke berapa ke dia tembus ke bawah. So kalau tembus ke bawah dia cari mana? Cari kat kawasan compression. Ini kawasan compression ni kita nampak ada kawasan apa ni? Ni S1, S2. Support 1, support 2. Lagi apa lagi ada dekat sini macam bentuk QML pun dia pun boleh, tapi aku target dia macam ni je lah. Ni kawasan demand zone tapi dia ada gap lah. Susah lah yang ni memang susah lah tanda sebab dia ada gap. Sebab pada hari Isnin semalam dia buat gap kan. Sepatutnya kita fikir dia turun ke bawah, tapi dia tak jadi turun ke bawah. Dia ambil dulu kat atas. Maybe lah dia ambil dulu kat atas ni, kemudian baru dia turun. Dia turun sampai bawah. Sebab kalau kita fikir balik, ini adalah satu trend penurunan ni. Trend penurunan tu. Ni bukan kenaikan ni, penurunan ni. So tak apalah, ini tentang gol. Aku tak nak cerita banyak sangat pasal gol. Pasal gol ni sekarang ni dia dekat dalam time frame match 4 ni kita nampak dia macam dekat tengah-tengah je lah kan. Tak ada beza pun. Cuma nak kena hati-hati takut dia naik buy kat atas ke apa sebab di sini dah jadi R1 R2 ya. R1 R2. Sekejap takut dia ambil atas tu dulu baru dia terjun. Baru dia nak terjun. R1 R2. Ni jelas ni dekat time frame S1 pun dah nampak dah. R1 R2. Kau jagalah Dia memang rapat-rapat macam kat atas ni pun sama agak rapat. Kau tengok kat sini dia R1 R2. Lepas tu dia ambil pakai shadow, dia ambil kat atas lepas tu dia terjun. Nampak? R1 R2 je dia ambil kat atas sikit dia terjun. Shadow je dia pakai. Dia orang kata shadow entry. Pakai shadow saja dia entry. Kemudian press terjun ke bawah. Banyak macam tu aku tengok. Dalam ni pun ada fake out ni sebenarnya. Dia dekat R1 R2 ni. Dalam ni pun ada juga halus fake out. Kalau kau tengok betul-betul lah. Halus. M30 kau nampak. Ni dia. Tu. Aku tanda je lah. Okay, ini tentang goal. So nak ke bawah ke nak ke atas ke kita tak tahu. Sekarang ni kita follow je pada apa yang ada. Setup yang ada sekarang ni. So bagi aku dia adalah QML lah. Tapi dia dah jadi fake out juga. Dia dah jadi fake out juga. Menggantikan fake out. So next GBP USD. GBP USD pun aku masuk sell juga. Sebab aku masuk sell sebab di sini ada QMTR. Kalau kau buka M30 lah, M30 kau nampak M30 M30. Dia sebenarnya QMTR ni, QMTR. Ada apa kat situ? Just kita letakkan horizontal line kat sini, kita tengok apa yang sebenarnya berlaku kat sini. So kita tolak ke kanan. Kita dah rajak So kita alihkan sikit. Alihkan je. Alih ke atas. Okey. So di sini kita dah alih ke atas. Dekat sini dah ambil. Tapi tak sama, ada lari sikit. So maybe lah dia ke bawah juga. Dia cuma
nak cari yang cantik tu susah lah. Memang payah nak cari yang cantik. Tapi dia dah kira masuk zone lah ni. So zone entry aku tadi kat sini lah. SL kat sini, patutnya SL kat atas ni je. Tapi aku letak SL kat atas lagi. Aku letak tinggi sikit SL aku, supaya tak jadi masalah bagi aku kemudian hari. Macam tu lah. Takut dia datang balik lagi dia junam. Itu je. So ini penyebab dia satu. Aku nampak QMTR. Kedua adalah gabungan di mana ada fake out di sini. R1, R2. Ini sebagai salah satu confirmation. Tetapi kau jangan lupa, dekat dalam atas ni juga ada fake out. Ada fake out lah. Aku tunjuk lah. Ni ada fake out lah ni. Sini ada R1, R2. Kalau kau tengok tu betul ada R1, R2. Dekat atas lagi ada R1, R2 ni. Dekat sini je. Dekat dalam zone ni je. Ni ada R1, R2 juga ni. Atas ni. Situ saja. Lepas tu pada naik cucuk atas, pop, terjun. Harap-harap dia terjun sampai bawah lah. Sebab ini kalau tengok daily sebenarnya, tengok daily ini adalah penurunan tau. Daily adalah satu bentuk QML juga sebenarnya. Kalau kau tengok betul-betul ni adalah QML. Ni QML high, low, high, lower, low, lower, high. Kemudian dia akan turun bawah. So kalau nak swing boleh lah. Boleh ambil sekarang. So jangan lupa SL. Ni tentang GBP USD. Euro USD. Euro USD kau buka S4 je. Okey, Euro USD adalah kawasan di mana support become resistance sebenarnya dah berlaku sebelum ni. Dan price datang balik. Tapi kau kena tengok dekat S1 lagi lah. Kalau kau nak detail, dekat sini dah ada fake out. R1, R2 dah ada sini. Dalam ni je. Kau tengok kat situ ada R1, R2. Dalam tu ada R1, R2. So kau pilih lah. Confirmation ada. Atas ada QML. Ambil je lah QML ni. Tapi aku masuk lambat juga pasal aku berperasan. Semalam dah masuk. Kan, tapi tak jadi. Dia naik balik semula ke atas, dia ambil sikit, lepas tu dia terjun. Ini dah punca dia. Dalam ni pun ada juga fake out. Sekejap. Aku kena tarik sikit lebih. Kalau ini kau tengok dekat dalam ni lah. Sini pun ada fake out juga. Dalam tu ada fake out juga. So ini punca dia lah. Antara penyebab. Nombor 2 belakang ni ada R1, R2 juga. Ini penyebab dia aku sell. InsyaAllah lah kalau ada rezeki dia akan sell sampai bawah. Kalau tak ada rezeki tak apalah. Kena sell tak apalah. Kita ikut apa yang kita faham dengan apa yang kita belajar. Itu sajalah. So aku ambil kat bawah ni je lah. Aku tak nak ambil bawah. Aku takut juga. Takut tak sampai. Tapi kalau tak sampai pun aku close je lah. Senang cerita. Habis. Kau nak buat apa tu, tunggu. Close je lah. Okay. So itu saja. Harap bermanfaat. 2,000 years later.